أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tajuk kita seterusnya ialah bab tentang satu jenis maf'ul alladhi yang lam yusamma, yang tidak dinamakan fa'ilnya. Maf'ul yang tidak dinamakan fa'ilnya. Maksud dia, contohnya daraba Aliyun Zaidan. Telah memukul Ali akan Zaid. Ali telah memukul Zaid. Ali telah memukul Zaid. Baik. Dari segi penamaan Nahu, yang ni kita namakan dia sebagai kata kerja, yakni fi'il. Fi'lun. Setiap yang ada kata kerja, mesti ada pelaku dia. Yang ni pelaku dia, kita namakan dia sebagai fa'ilun. Kalau kata kerja ni, fi'il ni, jenis yang boleh memberi kesan kepada objek. Jika objek disebut, maka objek itu akan dinamakan sebagai maf'ulun. Perbuatan, yang ni perbuatan. Yang ni, yang melakukan perbuatan. Yang ni, yang menerima kesan, perbuatan. Kita namakan dia sebagai objek. So, objek kata kerja. Objek bagi kata kerja. Maf'ulu. Baik, bila kita buat ayat macam ni, daraba Aliyun Zaidan, kadang-kadang kita tak nak sebut Ali, kita nak sebut Zaid saja. So, kita kata, dalam ayat ni, Zaid telah dipukul. Bila kita sebut Zaid telah dipukul, maka Ali tak perlu lagi kan kita sebut kan? Yang ni kita nak sebut lengkap. Pelaku pun kita nak sebut, yang kena laku pun kita sebut. Daraba Aliyun Zaidan. Lengkap. Kadang tu malah nak sebut lengkap sebab yang kita nak bincangkan sekarang ni Zaid. Zaid kesian dia kena pukul. So kita kata Zaid dah dipukul dah. Zaid telah dipukul. Jadi Arab masih lagi buat bentuk yang sama. So dia buat gitu. Kemudian Zaid tu dia tak eja macam ni lagi. Dia tak masukkan alif kat situ. Dia tulis macam ni aja. Gitu. Maknanya telah dipukul Zaid. Cuma bacaan bahasa Arab ni dia berubah dari segi harakat. Baris dia tu akan berubah. Bahasa Melayu kita Zaid tetap Zaid kan di sini. Ali telah memukul Zaid. Okay, Zaid. Sini Zaid, sini pun Zaid. Tak berubah kan? Telah memukul, telah dipukul. Berbeza kan? Arab pun sama juga. Telah dipukul, dia ubah harakat. Dia ubah harakat untuk menunjukkan telah dipukul. Kita kena tambah imbuhan ni. Di tu. Macam mana nak samakan ni? Telah dipukul. Yang pertama, dia baris hadapankan ini. Das itu jadi du. Kemudian huruf yang di tengah tu dia baris bawahkan. Bawah gitu.
So yang tengah tu dia baris bawahkan, yang sini dia kekalkan bagi atas gitu. Duriba. Daraba memukul, duriba dipukul. Kemudian Zaid tadi, bacaan dia menggantikan bacaan Ali. Ali baca dengan dhammah kan. Dia tadi baca dengan baris atas kan. So kita ikut baris Ali dah. Zaidun. Jadi Zaid tadi asalnya maf'ul kan. Asal maf'ul. Sekarang ni maf'ul ni ganti tempat Ali. Yang ni. So Ali ni tempat dia sebagai apa ni? Marfu' kan. Jadi Zaid sekarang ni jadi marfu'. Sini nama Zaid dari segi grammar maf'ulun, yang kena laku, yang menerima kesan perbuatan, yang kena laku, ataupun kita kata objek kan. Objek kata kerja. Yang ni nak namakan apa? Kalau yang ni kita namakan fa'il, yang ni sepatutnya ganti kepada Ali kan. So ganti artinya naib lah. Naibul fa'il. Ganti kepada fa'il. Ganti kepada Ali. Kedudukan dia tu kedudukan Ali kan. Duriba Zaidun. Baik, kalau kita nak nampakkan dia sebenarnya asal dia yang maf'ul, maka istilah dia kita gunalah maf'ul. Maf'ul yang lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul ni dia sekarang ni maf'ul kan. Kemudian bila dia duduk sini, maka fa'il dia tak disebut. Dia kata fa'il tak disebut. Dia tu as a maf'ul, dia yang asalnya maf'ul tu masih ada di sini. Tapi yang asal fa'il dia disebut tak disebut di sini? Tak disebut. Tak dinyatakan. Sepatutnya kalau sebut maf'ul, mesti ada fa'il kan? Mesti ada fa'il. Tapi fa'il tak dinyatakan. Jadi dia ni ialah sejenis maf'ul. Penamaan dia dari segi asal. Asal dia hanya maf'ul. Yang mana fa'il dia tak disebut lagi. Alladhi lam yusamma, tidak disebutkan lagi fa'ilnya. Yang ni Ali tu yang sepatutnya memberi kesan kepada dia kan. Tidak lagi disebut. Jadi, dari segi penamaan, dalam kitab-kitab grammar lah, Nahu, Arab, ada yang menamakan bentuk yang macam ni dinamakan sebagai naib fa'il. Ada yang menamakan dari segi asal dia, iaitu dia sejenis maf'ul asalnya. Yang mana sekarang ni dia kata tidak lagi disebut fa'ilnya. Tinggal dia dengan fi'il sahaja. Dan fi'il itu pun diubah. Sebab apa diubah? Sebab kita tak nak sebut fa'il dia. Baik, dalam bahasa Arab kan, kita tulis Zaid telah dipukul. Dalam bahasa Melayu boleh kita tulis Zaid telah dipukul oleh Ali kan? Boleh kan? Dalam bahasa Melayu kita kan? Tapi bahasa Arab, penamaan dia al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Mana fa'il dia tak dinyatakan. Artinya dalam bahasa Arab kita tak boleh lagi tulis oleh Ali. Duriba Zaidun min Ali ke, bi aliyin ke, oleh Ali. Tak boleh. Tak boleh masukkan Ali dalam bahasa Arab. Sebaik saja kita guna sirah bentuk macam ni, maka kita tak boleh menyebut Ali dalam apa jua keadaan. Kalau terlintas dalam kepala kita nak juga nyatakan Ali, kena tulis sepenuhnya. Daraba Aliyu Zaidan. Bentuk yang biasa. Baik. Oleh kerana Zaid tadi telah mengganti tempat Ali dari segi hubungan dengan kata kerja, maka dari segi i'rab dia pun dia mengambil tempat Ali lah. Marfu'. Ni pun marfu', yang ni pun marfu'. Tak kira lah kita nak kata apa. Contohnya kita nak kata Zaid telah dibunuh. Zaid telah dibunuh. Jadi mestilah ada pembunuh dia kan? So pembunuh dia, kalau ayat lengkap dia, qatala, telah membunuh. Contohnya kita ambil Ali kan? Qatala Aliyun Zaidan. Jadi mesti ayat asal dia macam ni. Tak kiralah kita nak masukkan siapa pembunuh dia yang asal kan. Jadi oleh kerana kita tak mahu lagi nyatakan pembunuhnya, kita kata telah dibunuh Zaid.
Kutila. Zaidan akan jadi Zaidun. Kutila Zaidun. Yang ni apa ni? Maf'ul yang sebenarnya kan? Yang ni maf'ul yang tidak disebut Ali. Al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Ataupun panjang-panjang gitu susah. Naib fa'il saja. Naib fa'il. Pengganti timbalan kepada fa'il yang asal, yakni Zaid. Ganti maksudnya ganti tempat. Ganti tempat i'rab dia. I'rab dia marfu' sini. Khalas. Jadi kalau kita tengok asal isim dalam ayat nanti, kemungkinan dia marfu', kemungkinan dia mansub, kemungkinan dia majrur. Majrur. Jadi kalau kita ambil Zaid contohnya kan, Zaid. So dal tu dia akan berubah-ubah. Dal ni akan berubah-ubah. Kalau dia bacaan dia Zaidun, di mana-mana saja dibaca dal tu dengan baris dhammah, maka dia akan masuk dalam grup marfu'. Kalau Zaid ni, di mana-mana saja dalam ayat, kita tengok bacaannya baris atas, Zaidan, maksudnya dia masuk dalam grup mansub. Kalau dalam mana-mana ayat, Zaid tu kita tengok dia di baris bawah kan, Zaidin, maka dia dimasukkan dalam grup majrur. 3 keadaan itu sahaja. Jadi sekarang ni yang kita belajar sekarang ni ialah mengenai kemungkinan Zaidun ni dalam ayat dia marfu', tapi kemungkinan jenis marfu' dia tu apa? Yang pertama, fa'il kan? Kita dah belajar kan fa'il. Kalau dia pelaku perbuatan, maka Zaid ni kena baca Zaidun. Kalau Ali, kena baca Aliyun. Kalau Rajul kena baca Rajulun. Kalau Ar-Rajul, lam tu kena baca bagi hadapan. Ar-Rajulu. Bila dia menjadi fa'il. Hari ni, selain menjadi fa'il, kalau dalam ayat tu dia menggantikan fa'il, naibul fa'il, yang kita belajar sekarang ni. Maknanya lah. Dipukul, ditendang, ditampar, dipelajari, apa-apa saja yang kita buat bentuk passive voice. Bentuk pasif dalam bahasa Melayu kita panggil bentuk pasif. Kata kerja bentuk pasif. Maka kata nama dia akan dimasukkan dalam grup marfu'. Kalau jenis harakat, dia akan terima harakat baris dhammah. Contohnya sini kan, quti'a al-ghusnu, telah dipotong dahan. Sepatutnya kalau active voice qata'a, katalah pelaku perbuatan tu yang memotong tu Ali, Aliyun. Sini kan. Lepas tu al-ghusna kan, paling atas, sebab dia menerima kesan perbuatan qata'a. Ali telah memotong dahan. Al-ghusna. Bagi atas kan. Sekarang ni kita tak nak sebut Ali. So kita kena tukar baris ni jadi quti'a, telah dipotong. Jadi bacaan ghusna ni kena tukar jadi ghusnu. Dah berapa tempat dah? Marfu'at. Yang pertama fa'il, yang kedua naib fa'il. Fa'il dengan naib fa'il, ayat dia jenis macam mana? Ayat dia mestilah bermula dengan kata kerja dahulu. Tengok ni, qata'a dulu, barulah Ali. Ataupun quti'a dulu, barulah ghusnu. Duriba dulu, barulah Zaidun. Jumlah ataupun ayat yang bermula dengan kata kerja dulu dinamakan sebagai jumlah fi'liyah. So yang ni hadara Aliyun. Yang ni pelaku kan? Hadara Aliyun. Ali, boleh tak kita baca hadara Aliyin? Tak boleh. Sebab dia pelaku perbuatan. Mesti bacaan dengan dhammah. Boleh tak kita baca hadara Aliyan? Tak boleh. Tapi Ali tu boleh menerima 3 baris. Aliyun, Aliyan, Aliyin. Samalah dengan yang ni kan. Bila kita baca dengan passive voice, dipukul, ditendang, dipotong, dimakan,
maka bacaan yang ni mestilah kalau jenis berbaris, baris hadapan. Contohnya, quti'a telah dipotong, ghusnu tak boleh baca ghusna. Tidak boleh baca ghusni. Sebab dia masuk dalam marfu'at. Tempat-tempat yang mana sesuatu isim akan dibaca dengan baris hadapan kalau dia jenis menerima harakat di bahagian belakang dia. Kalau sekiranya akhir huruf dia tu jenis yang berbaris, berharakat. Sebelum ni kita belajar kan, akhir tu ada yang berubahnya ialah waw tukar kepada ya, ada yang alif bertukar kepada ya. Itu perubahan secara huruf. Yang kita sebut ni perubahan secara harakat. Nanti selepas naib fa'il ni mubtada pula. Yang sebelum ni kita dah huraikan secara sepintas lalu. Apa dia al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu? Apa dia naib fa'il? Ta'rif dia. Naibul fa'ili. Naibul fa'ili. Apa dia naib fa'il? Wahwa, iaitu. Ia adalah. Ia adalah. Ni ialah. Ia adalah. Ataupun ia ialah. Ataupun naib fa'il itu ialah. Sepatutnya kita baca al-ismu kan. Itu untuk yang orang tak belajar lah. Kalau orang belajar, yang ni dia sebenarnya bagi mati, sini bagi mati. Semua bagi mati. Yang ni pun bagi mati. Semua bagi mati. Yang ni hidup. Jadi kalau banyak sangat bagi mati ni, kita tak boleh, bahasa Arab tak boleh. Dia kena berbunyi. Mana yang layak dibunyikan? Dia beri kepada lam. Bagi bawah. Jadi bagi bawah ni, buat sementara je lah. Kerana nak mengelakkan, semua berbaris mati. Jadi bacaan dia, wahuwa lismu. Wahuwa lismu. Biasanya orang baca, wahuwal ismu. Salah tu kerana dia tak ada hamzah sini. Sebab isim ni dia hamzah wasal. Dia kosong itu. Kalau nak berbaris pun macam ni. Ismun. So dia tak ada hamzah tu, tak ada. Sebab dia hamzah wasal. So kalau dia duduk seorang-seorang, kalau kita mulakan dia bolehlah ismun kita baca kan. Tapi kita tak masukkan hamzah. Ismun. Nanti kalau ada waw sini, ni hamzah wasal, kita tak baca dia. Wasmun. Wasmun. Sekarang ini ismun ni, kita masukkan alif lam. Alif lam ni pun hamzah wasal. Lam tu memang tak ada baris pun. Kan? Yang ni pun hamzah wasal. Maknanya asal tak ada baris. So, semua tak ada baris. Yang ni bacaan dia betul. Kadang kita bagi manuskrip tu betul, tapi orang yang type tu tak betul. Yang ni betul. Wa huwa lismu. Ia adalah isim. Maknanya naib fa'il ni mesti isim. Kena kembali balik kepada pengajian kita. Kalimah terbagi kepada 3 kan? Isim, fi'il dan harf. So naib fa'il isim, dia bukannya fi'il, bukannya harf. Dan isim tadi terbagi kepada berapa? Kalau isim tadi ada berapa? Marfu', mansub, majrur. So yang kita belajar sekarang ni ialah isim marfu'. Isim marfu'. Isim maknanya kalau berbaris tu berbaris dhamma. Al-ismul marfu' alladhi yang lam yuzkar. Tidak disebut bersama-sama dengan dia fa'ilnya. Asalnya fa'il itulah yang melakukan perbuatan ke atas dia kan, yang kita dah cerita kan. Ialah isim marfu' yang tidak dinyatakan bersama dengan dia fa'il dia. Makna fa'il dia tak disebut. Kita malas nak sebut. Kadang tu kita benci nak sebut nama dia kan. Katalah si A telah membunuh Ali. Kita benci sangat si A tu. Kita kata Ali telah dibunuh. Tak nak sebut nama penjahat tu.